Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala tak sangka-sangka dapat di sini pula tempatnya kan. Ada hikmah di sebalik apa yang berlaku kan. Kalau tidak sana, tapi dah tembung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang pertama dan berikutnya pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kerana menghubungkan silaturahim itu ibadah. Menghubungkan silaturahim itu ialah gisaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapa yang memutuskan silaturahim itu merupakan tanda kiamat. Wallahu a'lam. Saya dah fikir nak cakap apa. Bahawasanya agama yang benar dan hanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala itu Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari selain daripada agama Allah itu sebagai agamanya, sebagai anutan, sebagai pegangannya, maka hari akhirat esok Allah sebut minal khasirin, dalam keadaan orang yang rugi. Orang yang rugi tempatnya akhirat esok. Adapun orang yang berjaya itu syurga. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mohon kepada syurga al-firdaus. Fa idza sa'aluhu al-firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah Taala, mintalah syurga firdaus. Itu Nabi suruh minta syurga firdaus. Jangan minta yang paling rendah, minta yang paling tinggi. Syurga firdaus. Walaupun kemungkinan amalan kita tidak melayakkan kita masuk syurga firdaus, tetapi itu Nabi suruh doa macam tu. Adalah menjadi kesalahan seperti sebahagian orang selalu kita dengar nasihat, aku ni tak layak masuk syurgamu, dan aku pun tidak sanggup menahan api neraka-Mu kan. Dan mereka kata barang siapa yang ibadatnya minta syurga tidak ikhlas. Siapa yang ibadatnya minta syurga tidak ikhlas, maka kalam ini kalam yang tidak tepat, tak betul. Sebab Nabi suruh kita minta syurga. Kita ibadat ni untuk apa? Untuk wajah Allah Ta'ala, untuk keredaan Allah dan syurga. Tidak ada orang mau ibadat melainkan syurga. Itu yang dia mau. Cumanya masuk syurga ataupun neraka itu hak Allah Ta'ala. Sebab itu kita disuruh doa. Yang saya sebutkan tadi itu kalam sebahagian kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada kezuhudan.
Mereka nisbahkan diri mereka zuhud dan ibadat itu mesti ikhlas, tidak mengharapkan syurga Allah. Itu semua ialah tafsiran daripada kumpulan-kumpulan yang dimaksudkan. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Kerana tidak ada ilmu, kita tidak akan beribadat dengan betul. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, ilmu 100% keyakinan, itu ilmu. Kalau zan ataupun syak, dia tak sampai 100%. Kita ada taraddud, kita ada 50-50, tetapi yakin 100%. Dan Allah gunakan perkataan ilmu, fa'lam, bahawasanya Allah Ta'ala itu ilah, Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada ilah lain ataupun tidak ada sembahan lain yang mesti disembah melainkan menyembah Allah Ta'ala. Nak menyembah Allah Ta'ala itu dengan ilmu. Ilmu ni al-idrak. Kita mendapat sesuatu, al-idrak dapat. Itu ilmu. Bila mendapat sesuatu yang dipanggil ilmu itu, maka kita beribadat kepada Allah Ta'ala dengan 100% keyakinan. Inilah dia yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kiranya berilmu, tidak berilmu, dia beribadat kepada Allah Ta'ala hanya mengikut apa yang telah dilihat, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Mungkin dia lihat mak bapak dia solat, puasa, pergi haji, dia tengok guru dia semayang, dia tengok orang tu semayang, dia tengok semua masjid semayang, dia pun ikut semayang. Antara orang yang ada ilmu salat dengan orang yang tidak ada ilmu salat, maka orang yang ada ilmu salat itu dia yakin dan dia datang keyakinan, kemudiannya berikutnya khusyuk. Bila datang khusyuk, maka dah salat, oh begini cara Nabi buat, begini Nabi takbir, begini Nabi bagi salam. Maka setiap perbuatan yang di salat itu dihadirkan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi dalam dia salat tu. Barulah di sana datang khusyuk. Khusyuk, untuk mendapat khusyuk yang seperti mana kita baca hadis para sahabat salat sehingga nak cabut anak panah yang tertusuk pada betis. Tunggu dia sembahyang dulu. Bila sembahyang baru boleh tarik. Untuk dapat khusyuk macam tu jauh lagi lah. Ya. Kalau kita luka, saat lagi suruh tunggu saat aku nak sembahyang saat, nanti hang tarik lah. Tak tahulah, Allah Alam kan. Bila nak dapat pun tak tahu. Cuma khusyuk yang kita mahu ialah satu, ilmu tadi tu kan? Bila dia ada ilmu tentang sunnah Rasul, maka sembahyangnya mengikut sifat salat Nabi, hajinya mengikut sifat salat Nabi, puasanya hajinya mengikut sifat haji Nabi, umrahnya mengikut sifat umrah Nabi, puasanya mengikut sifat puasa Nabi. Maka datang keyakinan. Bila datang keyakinan, ditambah, dipelas apa yang dibaca itu ditahu. Di situ khusyuk kita mahu. Hak tu yang kita boleh buat pun. Ikut sunnah Nabi, dan kita tahu Nabi buat apa dalam sembahyang. Yang kedua, bila dia solat, dia tahu apa yang baca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa maksud tu dia tahu. Hadirkan niat. Di situlah datang khusyuk. Ilmu tadi tu. Maka ilmu tentang Allah dan Rasul sangat penting. Kerana tidak ramai orang yang berilmu dengan sebetul-betul ilmu kita. Ilmu dengan sebetul-betul ilmu. Kita mahu ilmu Al-Quran Sunnah. Sebab itu para ulama salaf, para ulama banyak menyebutkan apa itu ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang Allah cakap, apa yang